1 Zulhijjah. Jadi petang esok, petang 29 Zulkaedah, akan berlaku pencerapan anak bulan untuk menentukan bilanya bermula 1 Zulhijjah. Kalau ikut jakaan 1 Zulhijjah ini akan berlaku pada hari Isnin, iaitu 18 hari bulan 5. Makna lusa lah. Lusa akan berlaku 1 Zulhijjah kalau mengikut jangkaan sebagaimana yang ada dalam takwim kita yang diedarkan. Kalau ikut syarat-syarat, mengikut hisab, maknanya anak bulan kita kelihatan lah. Mana hari Isnin adalah 1 Zulhijjah. Untuk pengetahuan muslimin dan muslimat, sebelum kita masuk sambung pembelajaran kita pada malam ini, kerana kita akan masuk tak lama lagi musim haji, Raya Korban lah kita panggil, Raya Korban. Jadi apabila masuk Zulhijjah, petang esok 1 Zulhijjah katakan, sebagaimana jangkaan, jadi disunatkan untuk kita, siapa-siapa yang ingin berkorban, disunatkan supaya kita tidak buang bulu lah. Kerak kuku, buang bulu. Ini pandangan dalam 3 mazhab, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i. Sunat untuk kita tidak buang bulu-bulu yang ada di tubuh. Supaya apa? Supaya setelah kita buat korban nanti, setelah berlaku sembelihan, kalau sembelih tu pagi 10 hari bulan, lepas pada 10 kita sembelih tu, kita boleh keraklah kuku kita supaya gugur dosa-dosa dan diberi keampunan oleh Allah SWT, dan kita bebas selamat daripada api neraka. Itu antaranya sunat. Cuma mazhab Hambali haram. Kalau kata haram kerak kuku tu betul ada. Pandangan mazhab Hambali haram. Bila masuk 10 Zulhijjah, haram. Untuk orang korban ni tak boleh kerak kuku, tak boleh buang rambut gunting. Jadi untuk kita, mazhab kita pun tak apalah, kita raikan. Sunat tu kita dapat pahala besar. Kalau nak trim ke, nak cukur esok. Nak pendek rambut, pendek esok. Misa-misa, cukur esok. Walaupun cukur dah kemarin hari Jumaat ataupun hari Khamis, cukur esok. Kalau tak cukur, takut jadi panjang. Kalau orang tak biasa ni tak boleh. Macam saya ni, kalau 3 hari terasa cokin naik sini, rasa tak selesa. Nak tunggu 10 hari tu rasa tak biasa. Supaya orang biasa rambut pendek lah. Orang biasa rambut pendek, bila panjang sikit cecah di telinga, dia tak selesa. Orang biasa rambut panjang tak ada masalah. Jadi kita kalau musim korban, kalau kebiasaan macam itulah, rasa kurang selesa. Tapi kita buat tu kerana itu perintah Allah. Walaupun perintah dalam mazhab kita, dia tidak perintah yang wajib. Bukan kata mesti kena, tak boleh kerak. Kalau kerak haram, dia sunat. Tapi kita amalkan. Sunat ni lah beri pahala, impak pahala kepada kita di hari akhirat nanti. Dan untuk pengetahuan muslimin dan muslimat, pencerapan anak bulan ni dia berlaku, yang dibuat oleh Maidam, dia 3 kali setahun. 3 kali. Bila 3 kali? Iaitu pada untuk menentukan 1 Ramadan, untuk menentukan 1 Syawal, dan untuk menentukan 1 Zulhijjah. Cuma Zulhijjah ni tengok anak bulan tak perai mana. Hak perainya raya, takut raya terkejut. Kalau kata tengok anak bulan menentukan 1 bulan raya haji, rasa geger juga. Takut lembu tak siapa lagi, janji nak hantar tak mari lagi, jadi geger juga tak? Sebab raya haji tak geger ni, tak bising, sebab tengok petang esok 10 hari lagi baru raya. Dah lah, lembu tu dah cari lagi kalau tak cari. Pendek kata begitu. Kalau nak rancang, nak buat benda-benda pun rancang 10 hari tu dah lagi. Kalau raya puasa, tengok hari ni, kalau nampak esok raya. Kalau tak raya lusa. Tu geger tu, takut raya terkejut. Tahun lepas pun mikir dah. Geger takut raya awal. Raya tak terkejut mana, bulan Islam begitu dah. Sama ada kita 29 ataupun 30. Itu antaranya. Jadi tempat lihat untuk mengetahui semua, tempat lihat anak bulan ni, di tempat kita 4 tempat di Terengganu kita ni. Pertama di Bukit Besar.
Bukit besar tu, itu induk dia. Yang kedua, Balai Cerak di Meran, milik Kuzah. Yang ketiga di Pulau Perhentian. Dan juga ada di Kemaman, di Bukit Geliga. Jadi yang induk dia ni adalah di Bukit Besar lah. Jadi dapatan-dapatan daripada 3 lagi dihantar kepada Bukit Besar. Bukit Besar ni lah dia akan maklumkan kepada istana negara, kepada penyimpan mohon besar, raja-raja, berkaitan cerapan di negeri masing-masing. Jadi Maidan dah tentukan tempat masing-masing. Jadi tempat kita ni, sebab cerapan anak bulan ni berkaitan dengan Sultan. Sebab Sultan ni dia adalah kuasa tertinggi kepada umat Islam, tuanku tu. Jadi dia lah di bawah dia tu. Jadi dilaporkan kepada dia untuk mengisytiharkan bila berlaku 1 Ramadan ataupun 1 Syawal dan juga 1 Zulhijjah. Bulan lain dia cerak tak? Maidan tak cerak. Bulan-bulan lain tak cerak. Yang ceraknya 3 bulan ni saja daripada Maidan. Bulan lain dicerak tapi bukan Maidan yang buat. Balai Cerak Kuzah tu dia buat semua tiap-tiap bulan. Untuk tengok anak bulan. Tapi tempat kita ni, roliknya kalau masuk bulan 5, bulan 6, bulan 7, potensi untuk dapat anak bulan tak nampak. Sebab udara kita udara lembap. Dia banyak halangan. Kaki langit banyak awan. Kadang-kadang tengah laut boleh berlaku hujan. Dia tak sama. Kalau di tanah Arab dia beza. Tanah Arab ni dia pada pasir. Kalau saya duduk di Mesir tu kita naik tingkat 4. Tingkat 4 ni tanah Arab ni dia kalau kita lihat dia tak ada bumbung macam kita. Dia 4 segi, kotak-kotak. Naik tangga atas kalau hujan, dia tak hujan. Tak hujan, hujan sekali setahun. Tu pun beritik. Kalau naik kereta tak payah pasal wiper. Berai. Jalan bobo basah. Tak hujan tempat dia. Cuaca dia tak hujan. Bumbung dia, bumbung 4 segi. Kita naik atas tu, terang berderang. Tak ada. Tempat kita duduk tu, duduk atas boleh nampak. Bila nak waktu maghrib tu kita nampak bagaimana matahari tenggelam. Cakra matahari tu, cakra matahari kita duduk atas. Yang turun, nampak matahari turun di kaki langit. Turun sampai tenggelam tu. Memang sekeliling. Mesir ni bumi dia banyak ni. Banyak masjid dan juga surau-surau kecil lah. Dia akan bunyi sekeliling. Tenggelam saja matahari. Kita nampak. Tempat kita tak nampak. Sebab bukit sekeliling. Tempat kita tak nampak lah. Tempat kita dia penuhi dengan bukit. Kalau sana kita naik dia padang pasir. Cuaca dia pun cuaca kering. Cuaca kering. Hak nampak potensi nampak tempat kita ni. Biasanya dia adalah bulan 2, bulan 3, bulan 4. Itu potensi untuk nampak. Bukan tak nampak langsung tempat kita nampak. Tapi jarang-jarang. Bukan kata tak nampak langsung anak bulan nampak. Sebab kita ni kita lembap. Kita iklim Khatulistiwa ni hujan tu kerap berlaku. Dan kita banyak halangan pulau. Banyak halangan kata hujan berlaku di tengah laut. Itu antara sebab negara kita ni negara yang lembap. Dan musim ni juga kita sebutlah. Musim ni juga adalah musim untuk menunaikan haji. Jadi sebagaimana kita sebut malam sebelum. Bagi-bagi yang berkemampuan kalau ada simpanan buatlah haji. Kita tak perlu tunggu tabung haji. Kalau ada pakej yang lebih mahal, kemampuan kita ada ratus ribu, pergilah. Kita buat ni bukan perkara sunat kewajipan. Bila tunai yang wajib, tak boleh digambarkan bagaimana besar pahala dia. Sebab kadang-kadang duit banyak, kita tak buat, kita mati, duit tu boleh ke orang juga. Boleh ke anak-anak. Ni ada hak tanya, sini belajar juga ilmu faraid kan. Tanya, mak meninggal dunia, bagi kemah ni pusaka ke tak? Mak meninggal dunia, bagi kemah mak tu pusaka ke tak? Sebab dia cerita mari, dia kata, ayah dia ambil belakang harta bagi kemah tersebut. Ayah ambil. Ayah ambil. Mak dia meninggal dunia, anak-anak tu besar-besar dah lah kita cerita. Dia tanya, bagi kemah ni pusaka ataupun tidak? Sebab ayah ambil belakang bagi kemah tu. Jadi, bagi kemah ni kita kena tengok. Ayah bagi tu kalau betul bagi kepada isteri, ayah boleh ambil kalau betul dia bukan bagi kepada isteri. Dia kena ceritalah kepada anak dan cerita kepada isteri. Aku bagi kemah ni untuk mu pakai, aku bukan bagi kamu. Jadi kalau mati itu adalah milik kepada suami. Tapi kalau beli, bagi, tak kata apa, uruh kita kalau beli pakai yang orang puan milik dia kan milik kita. Kita beli kain baju kepada orang isteri kita, jadi hak tu hak dia ke hak kita?
Hak dia. Jadi bagi kemah pun begitu juga. Bila kita bagi kepada dia, pakai yang perempuan. Uruhnya pakai yang perempuan. Melainkan kita bagi tahu. Kita bagi tahu, pakai ni, aku bagi pakai. Ya. Ni aku. Dia kena cerita kepada anak-anak. Sebab apa? Tak cerita kepada anak-anak, balau pula anak-anak nanti kata, oh ayah perangai comel. Hak mak ambil. Anak pun nak kepada harta. Kalau kata bagi tahu, hak mak mu pakai ni adalah harta aku. Kalau dia mati, harta aku. Contoh begitu. Dia kadang-kadang kita tak tahu, kita jadi beranak begitulah. Kadang-kadang biasa berlaku. Contoh, si suami ni dapat pusaka daripada ibu dia, ada cicing sebentuk, ada pada rata satu. Dia sayang ni tak nak bagi kepada isteri. Dia kata mu pakailah, ni harta aku. We pakai kepada isteri. Hak tu confirm. Hak milik suami. Tapi kena cerita. Ada satu lagi, dia pesan macam ni. Dia pesan kalau mati, bagi harta sama banyak. Bagi kemah ni, bagikan anak puan. Ni satu balas juga ni. Dia kata bagi kemah nak bagikan anak puan. Anak lelaki saja-saja. Ni boleh perang. Sebab kalau pesan dengan mati, tak jadi wasiat. Tak jadi. Anak puan kata, kan mak cakap dah, wikau anak puan saja. Anak lelaki jangan duduk bising. Tidak. Wasiat mak tu tak pakai. Kalau sakut dengan mati, tak jadi. Tak jadi. Malaikat kan nak beri. Ni aku beri kau mudah. Panggil belakang anak lelaki, anak mari. Ni mak kata, ni aku beri kau dia. Dia masih hidup. Beri sungguh. Milik sungguh. Tapi kalau kata, lepas aku mati, bagi kemah ni, beri kan anak puan belakang. Kalau sakut gitu, tidak ada berlaku. Tak berlaku wasiat tadi. Malaikat anak lelaki tadi setuju. Baru jadi wasiat. Kalau tidak, anak lelaki kata, nak bagi faraid, boleh bagi faraid. Itulah. Itulah kata harta banyak pun, kita kata harta tak ada, susah. Harta banyak pun kadang-kadang jadi perang juga. Gitulah. Banyak kan harta tak ada, tak perang. Hak perang ni ada jumpa hamba mari, harta banyak. Ada harta, kita kata payah ada harta. Memang satu sudut payah. Tapi harta banyak, hak masalah perang ramai. Itulah antaranya. Itulah kata ada harta, kalau kita tak buat lagi, haji ni adalah rukun. Kita buatlah. Kita sebut ni ini adalah bulan, sebab bulan satu, bulan Zulkaidah, Zulhijjah ni bulan haram. Besar pahala banding bulan-bulan lain. Kan kita ada 4 bulan haram, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Dan satu lagi, Rajab. Dan kita masih berada di bulan haram. Bulan esok lusa pun juga bulan haram. Di antara bulan-bulan yang dihormati. Bulan-bulan yang suci. Dan malam ni insyaAllah kita sambung pembelajaran kita. Mengenai kitab kita. Kitab iaitu kitab Hidayatus Sibyan. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain. Kita sambung keduanya. Kedua daripada 6 rukun iman, iaitu wajib percaya kita dengan segala malaikatnya, iaitu malaikat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiganya, iaitu ketiga daripada 6 rukun iman, iaitu wajib percaya kita dengan segala kitabnya. Jadi malam ni kita sambung. Malam lepas kita dah sebut dah bahawa percaya dengan malaikat merupakan salah satu rukun iman. Rukun iman ni dah kita sebut sebelum-sebelum, dia adalah rukun hakiki. Apa maksud rukun hakiki? Rukun yang sebenar. Tak ada satu, semua tak pakai. Dia berbeza dengan rukun Islam. Rukun Islam maksudnya melakukan sembahyang, menunaikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Kalau kita tak sembahyang, berdosa, tak jatuh kepada kafir. Berdosa besar, bukan kata boleh tak sembahyang, tapi nak cerita tidak jadi kufur. Adapun beriman, rukun iman ni, salah satu kita tidak mengimani, 5 sahaja kita ambil, 1 kita tak nak terima, maka nilai iman tidak ada. Walaupun ada 5, sama dengan orang kafir. Tolak 1, hukumnya jadi kafir. Wajib percaya kita dengan segala malaikatnya. Percaya ni bulat dalam hati. Bulat dalam hati dia panggil akidah. Kita sibuk kejap. Sibuk kejap ni bahawa malaikat tu adalah ibadur rahman. Hamba bagi Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Malaikat ni adalah hamba Tuhan yang bernama Rahman. Bila sebut kata hamba, malaikat ni, adakah malaikat ni ada kuasa? Adakah malaikat ni ada kuasa yang terasing daripada Allah?
Tidak. Sebab apa? Sebab malaikat ni juga hamba. Malaikat adalah hamba. Ibadur Rahman. Hamba kepada Tuhan yang bernama Rahman. Jadi, malaikat ni juga adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita. Cuma kejadian malaikat ni, kejadian dia, Tuhan buat dia, pesen dia beribadat. Dia tak ada pesen neraka. Tuhan bagi dia adalah ibadat. Kejadian dia adalah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian kita ni dibagi akal dan juga nafsu. Bila nafsu kita tidak terbimbing, tidak terdidik, tidak dipandu oleh akal, maka kita akan turun jadi sifat binatang. Itu kata manusia seperti binatang. Sebab apa? Sebab akal dia dikalah oleh nafsu. Nafsu dia dikalah. Kalah maknanya nafsu tu kalahkan akal dia. Tapi kalau akal mendahului nafsu, maka dia akan mulia lebih daripada malaikat lagi. Manusia. Sebab apa kita tengok malaikat dengan manusia ni mana lebih? Mana lebih? Lebih manusia. Kalau kita tengok malam peristiwa Isra' dan Mi'raj, apabila Nabi diangkat ke langit, sampai Sidratul Muntaha, malaikat hanya separuh saja. Jibril tak boleh lagi. Jibril tak lagi. Naik Nabi Muhammad. Naik ke mustawa suatu tempat dan di situ diwahyukan. Maknanya mulianya manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab malaikat ni dia tidak diuji dengan nafsu. Sebab malaikat dia kita sebut dia adalah dijadikan daripada cahaya. Dia makhluk yang paling besar. Kita sebut lagi paling besar, paling besar. Jangan kata malaikat tak nampak dia kecil macam komen, tidak. Dia adalah makhluk yang paling besar. Dan makhluk yang paling banyak. Dia bukan lelaki, bukan perempuan. Dan tidak beranak. Dia tidak minum. Dia tidak makan. Dia tidak berkahwin. Ini malaikat. Sifat semula jadi dia Allah jadikan. Dia hanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini malaikat. Jadi dia juga hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat ni. Bila sebut hamba, kita ni dengan malaikat sama-sama kalau ikut pada hakikatnya kita tidak ada kuasa. Yang berkuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita belajar ilmu tauhid ni, apa tujuan kita belajar ilmu tauhid ni? Tujuan kita belajar ilmu tauhid, ilmu akidah ni adalah untuk kita nak tahqiq, nak kejar. Nak kejar apa? Nak kejar pegangan kita. Kita Islam dah, cuma kita belajar nak kejar lagi. Kalau kita tak kejap, kita pegang setakat Islam lahir, beriman, kata mengaku beriman, dan tak belajar apa itu iman, bagaimana nak memantapkan iman. Jadi, kita duduk tak tahu. Kita tujuan belajar ni adalah kita nak kejap lagi. Sebab apa? Sebab ada perkara yang boleh melemahkan iman kita. Apa yang boleh melemahkan iman kita? Iaitu maksiat. Kita belajar bila dia beza. Orang yang biasa mari masjid, dia lain. Biasa dengar. Anak kita ni kalau kita pesan seumur dia akan kenal mana peringatan. Kalau anak tak rajin kita pesan, dia tak ada pedoman. Bawa diri sendiri, tak ada pedoman, tak ada royak cerita dia apa-apa, nakut dia, bagi peringatan kepada dia. Kurang-kurangnya kita bagi peringatan tu supaya dia dengar. Jadi mari masjid ni bila dengar hati tu kurang culah. Sebab kita ni dia umpama hati kita ni dia lebih kurang macam kita sebut adalah dia macam pelita ayam. Pelita ayam ni kalau kita guna tak lak zaman dulu lah pakai minyak tanah, minyak gas. Kalau kita tak lak, lama-lama dia akan jadi malap. Sebab apa? Sebab asap akan sekeliling lekat. Tapi kalau kita guna esok kita lak, lusa kita lak, lepas guna kita lak, dia ciruh macam semua. Dia beza hati aja lah. Begitu juga. Kita ni bila jauh daripada peringatan, hati kita mudah lara. Mudah kepada benda-benda yang tak ada faedah. Tapi bila kita ikat dengan peringatan, maknanya kita akan ingat. Sebab tu kita sesama kita ni, kena saling tegur menegur. Kadang-kadang tak nampak. Tak nampak. Setengah orang dia kata, sibuk sekarang ni. Tak ada nak pergi masjid. Contoh dia kata, sibuk sungguh dia kata buat kerja sekarang ni. Tak ada nak pergi masjid. Kita kena sebut juga sibuk-sibuk. Hadirlah juga masjid. Kita tak sudah dengan masjid. Kita kata gitu ya dia. Tetapi suatu masa kata-kata kita ni kadang-kadang berbekas. Kata. Jangan kita tak kata. Untuk nasihat ni kita kata ikut kemampuan kita. Sebab apa? Sebab kita sibuk-sibuk. Kata jangan buat gitu. Sibuk-sibuk masjid pun marilah.
Besar pahala. Tak sudah dengan masjid. Tak kena habis umur dengan kerja. Kerja tu tidak berdosa. Kalau dia semayang tidak berdosa. Nak ceritanya bayar hati kita buat benda tu jangan culah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kerja semata-mata kita tak mendengar ayat-ayat Allah. Sebab takut benda tu semakin lagu. Dan duit banyak kita akan buat benda mula tak nak mendekat, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Mula nak berjalan suka ria. Mendekatkan diri kepada Allah tu kita ambil remeh. Jadi kalau kita tegur gitu kadang-kadang dia tidur malam. Duduk sunyi mikir. Celitah mari. Hak kita orang sepatah tu. Kadang-kadang kita tegur orang ni bukan berubah dengan panjang jela. Tidak. Bukan jela-jela. Kadang-kadang tak bermanfaat pun. Bukan kata tidak memberi bekah pun. Sepatah kata tu pun bekah. Hamba ingat. Hamba kita kan bagi daripada budak-budak belakang. Ayah hamba ni dia buat padi. Dia buat padi. Tapi ayah hamba ni dia tak pernah marah. Tapi takut. Dia orang senyap ni kita takut. Dia tak pernah marah. Dia tak pernah marah. Tapi kita takut, kita hormat. Saya tingkatan 3, 4 boleh gunting rambut dah. Saya gunting rambut saya belajar zaman dulu kan. Sama-sama gunting. Jadi dia pandai. Dia suruh gunting rambut dia. Kita bila suruh gunting rambut dia, ya Allah. Kita hormat dia. Nak tolak kepala tak tergamuk. Kita jadi nak ambil. Nak tolak supaya mudah kita nak gunting tak tergamuk. Siapa gitu sekali. Nak ceritanya. Orang buat padi tanah ayah. Tak banyak tanah adalah. Sikit-sikit ujung kampung ayah tak buat. Orang mari ambil baja. Ambil baja. Masa tu nak ambil baja. Dia suruh tuan tanah di atas. Baja padi. Nak ceritanya. Saya petang biasa pergi main bola. Main bola. Umur muda. Tingkat 4, tingkat 3 main bola. Tengah main bola. Makan nasi. Lepas pada maghrib, lepas isyak gitulah. Mak saya tanya. Baja tadi atas habis dah. Bawa habis ke atas padan? Dia kata tak habis lagi. Ada mak saya kata, suruh dah Zuki pergi. Dia tak pergi. Dia jawab apa? Dia kata kita orang besar ni tak kena suruh. Nampak orang susah tolong. Ayat tu. Saya ingat perkara ni. Dia tak marah. Tapi bekah sungguh. Bekah perkara ni. Dia kata, orang tak ajar marah. Dia makan nasi. Saya makan nasi pakai tak tambah pakai. Kena berhenti. Jadi, putus selera jadi. Anak katanya orang tak biasa bagi nasihat ni. Kalau terlebih bagi nasihat bahaya juga. Anak ni bila lebih doa. Tak pakai kerja juga. Kata lajuk berdoa. Hak kecil pun marah. Hak besar pun marah. Kecil sikit punya marah. Supaya kis besar. Jadi tak ada marah sama-sama. Jadi kalih juga anak. Jadi bahaya juga. Dia bila kalih gitu. Dia mula jawab sekali. Jawab pakai sud dah lah. Ini bahaya juga. Kita marahkan anak. Bila pecah bom dia tu jawab sekali. Esok marah dia jawab pula dah. Kita marah. Jangan siapa dia boleh jawab. Maknanya jangan marah kuat sangat lah. Marah tu kena marah. Jangan terover sangat. Bila over. Dia mula jawab, dia beranilah lah. Macam di sekolah juga, kalau cikgu marah-marah, dia berani jawab sekali, semula boleh jawab pula dengan cikgu tu. Sekali dia tak berani jawab, dia akan takut nak jawab, takut apa tindakan seterusnya. Begitulah. Tu antara dia, sebab tu kita kena tegur. Kita sebut balik habis pada tu. Jadi malaikat-malaikat ni dia juga hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda yang melemahkan kita belajar tadi iman kita, yang melemahkan iman kita ni adalah antaranya maksiat. Maksiat terbagi kepada dua. Sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin. Maksiat zahir kita buat ni lah cara zahir. Kita buat zahir ni. Kita cakap nguduh korang, kita kata uduh, kita ambil barang orang, kita curi. Ni boleh melemahkan iman kita. Dan maksiat batin pula, kita penuh dengan sifat-sifat dengki. Tu maksiat juga tu. Dosa besar tu. Dengki, tak puas hati dengan orang. Orang tak ada apa-apa pun kita semua orang boleh lebih. Kita jadi dengki. Kita jadi nak marah. Jadi benda-benda tu maksiat juga. Ni kena didik. Rezeki masing-masing. Sebab tu kita belajar. Rezeki ni dia tak salah alamat. Tu antaranya. Dan seterusnya kalau kita tengok. Kita sebut sikit. Antara lagi. Malaikat ni. Di akhirat dia tidak menerima suratan amalan. Dia tak ada. Bila tidak menerima suratan amalan, dia tidak ada hisab. Dia masuk syurga dan mendapat nikmat yang Allah bagi kepada dia. Setengah ulama kata nikmat dia di syurga, nikmat dia hanya berzikir dengan Allah, iaitu antara nikmat dia tasbih dan juga dia tahmid kepada Allah. Malaikat ni dia kenyang dengan tahmid, dengan tasbih. Kita ni kenyang kita, nikmat kita dengan makan. Makan sedap.
Makan sedap nikmat kita. Cuma Allah bagi pada malaikat ni, dia tidak ada surat amalan. Bila tidak ada surat amalan, dia tidak dihisap. Begitu juga orang yang masuk syurga tanpa hisap. Orang yang masuk syurga tanpa hisap, dia tidak menerima surat amalan. Dia tak ada, dia tak apa. Bila tidak menerima surat amalan, dia tidak dihisap. Ni antara orang masuk syurga tanpa hisap. Begitu juga malaikat. Tuhan bagi nikmat kepada dia. Kita nikmat kita, di syurga ni katanya sebelum masuk syurga tu Tuhan bagi anugerah dah. Kan boleh minum haud kolam Nabi. Air kolam Nabi ni manis daripada asal, manis daripada madu lagi. Dan putih dia putih pada susu. Minum sekali tak dahaga sampai bila-bila. Jadi tak dahaga macam mana? Duduk syurga tak ada nikmat lah minum. Jadi minum dalam syurga setelah minum air di kolam Nabi, minum dalam syurga bukan minum kerana dahaga. Minum dalam syurga adalah minum untuk bersedap. Untuk ambil sedap. Dan syurga ni sedap dia bukan kalau kita makan burian musakim, makan rasa hari ni gitu, makan esok gitu. Dia di syurga ni beza. Makan hari ni sedap, esok kau sedap, lusa kau sedap. Dia meningkat, kau sedap, kau sedap, kau sedap. Itu adalah di syurga. Tak boleh bayar lah sebab syurga ni mata tak boleh lihat, telinga tak pernah dengar, dan fikiran kita tak boleh fikir. Lah ke mana tetap apa kita fikir? Bagaimana nikmatnya syurga itu Tuhan bagi. Itu antara malaikat ni. Dan malaikat yang wajib kita tahu adalah ru'asa malaikat. Antaranya 10 malaikat. Dan buah besar sekali antara malaikat yang besar yang 4 orang. Hak ni wajib kita tahu. Malaikat ni kita kena tahu pertama tahu secara tafsil. Ada tahu secara ijmal. Apa dia ijmal? Ijmal ni secara borong. Kita berimeh malaikat ni ramai. Banyak malaikat ni. Jadi hak wajib tafsir 10 malaikat iaitu Jibril, Mikail, Israfil, Muka, Nakir dan sampailah Ridwan, Malik. Itu antara yang wajib kita tahu 10 orang. Biar orang sebut tu kita tahu. Ni apa dia? Ni malaikat. Ni sebut Mikail. Mikail ada budak nama rumah kapung. Malaikat juga jangan sampai gitu. Ingatkan Mikail budak sekarang ni kan nama Mikail. Israel tak ada tak? Kan ada tak nama Israel. Rasa tak ada takut rasa. Nama Israel. Israel pun bila Allah bagi dia cabut nyawa dulu, dia tolak juga. Jadi orang kata Israel ambil, Allah kata tak apa. Mu cabut nyawa akhir atas sebab. Bukan kata ada kampung kita, apa dia mati? Israel tu ada kata gitu. Tak ada tak. Apa dia mati? Sebab jatuh sungai 2 orang lepas, 2 hari 3 hari lepas. Di mana? Jerang. Di Jerang. Apa dia mati? Accident. Tak ada kata apa dia mati. Tak kata tahu Israel lah tu. Tak ada yang kata gitu. Apa dia mati? Darah tinggi. Apa dia mati? Lembah jatuh. Tapi nak ceritanya 10 malaikat ni kita kena tahu. Secara tafsir. Kalau lagi sebut, kita tahu. Tu malaikat. Malaikat ni dia tak ada pernah derhaka. Apa Tuhan suruh dia buat. Itulah malaikat. Sebab tu kita kata, comel dia ni. Perangai serupa malaikat. Serupa. Serupa. Bila sebut serupa, dia tak serupa tu bukan sebiji serupa macam kita. Sorga dia sedap lah. Serupa sorga Jamal. Makna Jamal lagi sedap. Betul tak? Kalau kata, sedap sorgamu. Sorga Jamal serupamu. Makna hebat nah. Sedap sorgamu. Jamal serupa sorgamu. Orang tu buat banding gitu. Bila sedap, kita buat banding, kita banding hak lebih. Tapi adakah dia serupa? Tak serupa. Tak serupa. Kita tak serupa benda tu. Okey, habis. Itu pasal malaikat. Dan seterusnya kita masuk, wajib kita percaya dengan segala kitabnya. Wajib kita percaya segala kitab. Kitab ni kitab yang Allah turunkan kepada para nabi kita secara ijma' banyak. Pandangan sahih, pandangan yang kuat kata jangan letak bilangan. Masyhur kita, secara masyhur, kitab kata 104 buah. Itu pandangan masyhur. Ada juga pandangan kata jumlah kitab diturunkan adalah 114 buah. Khilaf. Ada kata 104 buah, ada kata 114 buah. Tapi hak wajib kita percaya secara tafsir adalah 4 buah saja. Ni kena sebut. Bila sebut Al-Quran tu kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut Zabur kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab Taurat juga diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut Injil juga kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena tahu. Sebut kata Zabur tak pernah dengar, tak tahu kitab ke? Jangan begitu.
Hak ni kena tahu tafsir. Hak lain, kita beriman segala kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, kata ulama jangan letak berapa bilangan dia. Jangan letak. Hak kata 104 buah tu, katanya 60 suhuf diturunkan kepada Nabi Syith. Tak sebut Nabi Syith ni, tak sebut dalam 25 Rasul, tak masuk. Dan 30 suhuf diturun kepada Nabi Allah Ibrahim. Dan 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa sebelum turunnya Taurat. Jadi jumlah 100. Campur dengan Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran jadi 104 buah. Hak kata 114 buah ni, dia kata 50 diturunkan kepada Nabi Syith. Tadi kata 60, hak kata 104. Ni 50 turun kepada Nabi Syith dan 30 kepada Nabi Idris, 20 kepada Nabi Allah Ibrahim dan 10 kepada Nabi Musa sebelum turun Taurat. Campur lagi 4 jadi 114. Tuan-tuan, kita beriman bahawa semua kitab yang diturun oleh Allah ni banyak, tidak terhitung. Cuma masyhur 104 buah. Itu pandangan. Jadi kita berpegang, kita beriman bahawa Taurat itu adalah kalam Allah. Taurat mana? Taurat yang asal. Bukan Taurat yang ada sekarang ni. Taurat mana? Taurat yang asal. Injil yang asal. Injil yang asal ni Nabi mari, Nabi Muhammad lahir tu, sampai Nabi Muhammad tak ada dah asal. Taurat asal tak ada dah. Ada yang dia telah ditahrif, yang telah dipesongkan, yang ditulis oleh tangan-tangan rahib dia, padri dia. Jadi kitab yang ada adalah kerekaan manusia. Hak kita kata beriman dengan Taurat ni, Taurat yang asal. Kita beriman dengan Taurat yang asal, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud. Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa. Dan Al-Quran kepada Nabi kita. Sehinggalah akhir zaman. Nabi Muhammad, dustur Al-Quran, perlembagaan Al-Quran sampai akhir zaman. Jadi kita beriman dengan yang asal. Hak ada sekarang ni kata orang kafir kata, orang Islam beriman juga dengan puak kita. Bukan hak ada sekarang. Bukan, tak ada dah hak asal. Kita beriman dengan asal. Tetapi kita tidak beramal dengan Taurat tersebut. Sebab apa? Hukum hakam Taurat tadi, apabila bangkitnya Nabi Muhammad, hukum dia telah dinasahkan. Apa dinasahkan? Dihapuskan. Zaman Nabi Musa berkahwin tidak ada had. Boleh kahwin bukan 4 orang zaman Nabi Musa. Syariat dia. Zaman Nabi Isa tak boleh lebih pada seorang. Zaman Nabi Muhammad mari 4 orang benar. Itu antara syariat dia berbeza. Zaman Nabi Musa boleh mandi sama lelaki telanjang. Tak haram. Itu syariat berbeza. Tapi syariat itu telah dinasahkan. Datangnya Al-Quran. Al-Quran inilah peraturan baru. Persyariat baru. Itu antara dia. Itu antara. Jadi, ni antaranya kita beriman bahawa segala hukum hakam yang ada dalam kitab Taurat yang dulu, Injil yang asal tu kita pegang yang asal yang kita beriman, dan itu tidak diamalkan untuk kita umat Nabi Muhammad. Sebab telah kebangkitan Nabi Muhammad, maka hukum hakam adalah berkaitan dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara dia. Antara dia. Sebab itulah kalau kita lihat Al-Quran ini dia adalah satu mukjizat yang agung kepada kita. Mukjizat yang paling besar kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Bukan kata belah bulan tu paling besar, tidak. Itu mukjizat besar juga. Tapi yang paling besar adalah Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran inilah yang bawa agama untuk kita sampai akhir zaman. Tapi tiba-tiba ada kata hukum Al-Quran tak boleh pakai. Boleh pakai setengah-setengah. Ni bahaya ni. Ada kata hukum Al-Quran tu untuk jangka people. Ni primitif. Untuk orang hidup sambil batu. Ni antara kenyataan-kenyataan yang boleh merobek, boleh memusnahkan iman seseorang. Sebab tidak ada tandingan. Hukum Al-Quran adalah hukum yang kekal hingga hari kiamat. Sebab inilah dia adalah mukjizat. Sebab tu asariqatu wasariqatu. Orang curi lelaki dan curi perempuan, kerak tangan. Faqta'u aydiyahuma, kerak tangan kedua-dua orang tadi. Sama lelaki atau perempuan. Tapi ada syarat dia lah. Bukan kata curi kerak tangan. Mari curi lepas depan masjid ni, hilang 2 pasal, kerak tangan. Dia ada syarat dia. Syarat dia curi mesti lebih mana menyampai 1/4 dinar. 1 dinar sekarang berapa? Mahal dah sekarang ni.
2,000 ke berapa satu dinar? Kita ambil kalau kata 2,000. 1/4 dinar 500. Jadi curi tu 500 baru kena. Jadi hak tak kena, hak bawah 500 tak kena hudud. Tak kena hudud kerak tangan tak kena. Kena denda lain lah. Tak sampai kepada kerak tangan. Kerak tangan pula mesti saksi pula. Jangan kita hudud sikit lagi. Apa namanya? Kudung belakang lapuk kita. Bukan semudah itu. Dan dia buat kerajaan. Bukan kata kapung kita curi. Kerak ni kapung ni kerak tangan ni. Tak. Ya? Tapi cakap itu tak ada orang report boleh Tak tak? ada. Iyalah. Bahaya ni bahaya. Kenyataan kata begitu bahaya. Bahaya. Tu antara dia. Orang kata, dia curi tak ada kerja. Dia bukan. Islam kita mari, dia adalah untuk mendidik. Dia untuk mendidik Islam kita ni. Dia mari. Kalau kerak tangan, bukan kerak tangan tempat tertutup. Tempat terbuka. Dia buat satu tempat. Bukan kata kerak di mana. Ada tempat dia, tempat kerak tangan. Jadi kalau orang tengok apa perasaan? Hak je tengok tu. Gerung. Jadi seorang kena, hak lain mikir tak nak buat. Dia mendidik. Tu selamat tu. Contoh kalau kata kena hukum pacung. Hukum pacung bunuh orang dengan sengaja. Kan? Lepas tu dia dijatuh hukum pacung. Hukum pacung dia buat tempat ramai. Satu tempat. Tak selama Mu'asim di Jeddah. Arab Saudi. Kerak kepala tu hak je tengok. Dia kerak kepala duduk macam sujud kerak tu. Pisah tajam lah. Bukan apa kita sembelih tu. Tak dia pacung tu. Tu pacung tu boleh diri. Kaya kan kalau serati ingat kita sembelih serati kan dia duk nyudu lagi tubik ke bawah dah. Orang mereh dengan orang halkung, orang dia makan nasi, makan apa ni? Makan upai, makan makanan tu putus dah tubik ke bawah. Mana tindak balah tubuh kerana terlalu sakit. Dia pacung tadi naik bangun cacat, hak tengok ke bawah dulu. Hak bangun cacat tak ada pada tak jatuh lagi. Jadi kalau orang tengok ramai-ramai lagu ni agak-agak nak buat ke tak? Itulah antara dia mendidik. Tapi nak boleh. Siapa ke kerak tu bukan mudah. Saksi nak tengok saksi lagu mana. Kalau tak kena, dia kena hukum yang lain lah. Bukan kalau tak kena, bebas dah. Kalau kata tak siapa gitu kesalahan, tak siapa, dia adalah hukum yang lain. Itu antara dia. Dan kita habis satu lagi, kita ambil antaranya, ambil sikit lagi, iaitu beriman dengan Rasul. Beriman dengan Rasul, beriman segala Rasul diutuskan oleh Allah ni banyak. Ramai, bukan banyak ramai. Cuma ada pandangan masyhur kata 124,000 orang Nabi. Nabi diutuskan oleh Allah ni, kata pandangan masyhur kata 124,000. Kitab lama kata seketi. Seketi dua laksa 4,000. Seketi ni bahasa lama, seketi tu 100,000. Dua laksa, satu laksa ni 10,000. Kalau dua laksa 20,000. Seketi dua laksa 4,000. Jadi 120,000. Bukan sekati. Seketi. Sebab tu kita panggil. Kalau liko kita Arab ni liko tu 20. Puluh. Kalau malam seliko malam 21. 21 liko kan. Malam 3 liko. 20. Liko tu 20. 20. Jadi malam 1 liko 21. Malam 2 liko 22. Malam 7 liko malam yang 27. Liko-liko tu 20. Kita kalau tak ngaji kita lama pening juga baca liko ni apa. Kalau melana liko ni tak ada agama. Jangan sekati. Sekati ni ambo tak ada. Sekati zaman sekati setahir tu dah. Ada kau kedai? Dah. Ambo baru tak ada. Ni orang pernah sebut sekati dengan tahir. Kata sekati ni belah tahir. Tak tahu benda lagu mana tak tahu. Cuma duk Mesir tu dah. Duk Mesir dia timbang, dia ni bahagian dia skelo ni, dia ada dia macam dacing. Dia macam dacing hak skelo ni letak. Buh bahagian tu naik sama berat skelo. Kita tak ada mesti atas kaji. Tak je tengok lagi dia ada batu dia, batu hak skelo, batu hak mana dia ada letak sebelah, dia putok. Makna lebih sikit tu cukuplah. Orang kata apa sekati ni tahir. Sekati ni lebih kurang. Yalah kita pun sekarang ni payah. 12 inci sekaki. Payah belaka. Ukuran ni kita tak belajar. Itu antaranya. Jadi, Rasul ni, kita ambil sikit, Rasul ni, ramah. Kita beriman segala
Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT ni gamar. Ulama kata pandangan hak sahihnya yang kuat jangan letak gamar. Sebab apa? Sebab Quran kata wa minhum apa ni? Man qasasna alaika. Maknanya setengah ni kami cerita pada kamu. Wa minhum lam naqsus alaik. Setengah ni Nabi Allah tak cerita. Siapa tu Nabi? Setengah dia cerita dalam Quran, setengah tak cerita. Jadi nak selamatnya hak pandangan sahih kata jangan letak bila dengan Nabi ni banyak. Cuma ada Nabi yang di dalam gambar-gambar tu Allah angkat kepada sifat nubuwah, kenabian. Jadi Nabi ni nubuwah tu adalah kita panggil pangkat. Jadi orang tu Nabi. Ada diangkat kepada risalah. Risalah tu pangkat. Orangnya panggil Rasul. Jadi gambar-gambar tu Rasul pula Nabi 124,000 atas pandangan masyhur. Tapi pandangan sahih kata jangan letak nama. Rasul pula tengah pandangan kata 313 orang. Setengah kata 314 orang. Setengah kata 315 orang. Cuma yang wajib kita tahu secara terperinci, secara tafsir, 25 orang Rasul. Hak sebut dalam Al-Quran. Jadi 25 Rasul disebut dalam Al-Quran ulama waktu bit luar. Jadi kita ni sebelum ngaji Quran pun tahu dah. Sebab ulama buat. Tapi kalau ulama tahu waktu bit, ngaji Quran tak ada habis, tak ada kenal Rasul kita. Ngaji habis katilkan mati. Tok guru mati pakai tak ngaji. Tak mana tak umum. Maknanya kadang-kadang orang buta huruf pun kenal sebut tahu ni adalah Rasul. Rasul ni tak reti bilang tak apa. Janji kalau sebut. Kalau Muhammad tahu dah, Musa tahu dah. Kan? Lut tahu sebab kaum Nabi Lut sebut sama Hud. Hud tak je dengar. Jangan gitu. Hud. Jodoh kamu Nabi Hud ni. Rasul ke Nabi? Rasul ke Hud ni? Tak je dengar. Jangan tu. Tu punah tu. Sebab ni kena tahu secara tafsir. Kita tak ingat nak bilang tak apa. Tapi bila sebut kita tahu ni adalah Nabi. Ilyasak. Hak nama pelik-pelik sikit. Ilyas kapur kita ramah. Ilyasak tak ada. Ilyasak tak ada. Jadi kalau sebut ni adalah Rasul. Jangan sebut tak tahu hamba. Tak kenal ni seorang ni. Tak boleh dengar lagi. Setakat duk ngaji. Ni punah ni. Sebab kena tahu secara tafsir. Sorang-sorang. Tak ngapa tak apa. Yang penting kita tanya, kita tahu. Bila sebut, ni Zulkifli, tahu. Musa, tahu. Isa, tahu. Nuh, tahu. Sebut pula Harun Nabi. Yang kata Harun, ada kapung hamba Harun. Ya, Nabi ada ikut nama Harun. Bukan kapung kita ke nama Harun. Jangan gitu. Jangan kata, kapung tahu ni kapung kita, ya Harun. Nabi ada ikut nama Harun. Harun, jangan. Itu tak boleh. Sebab tu kita nak, dengan Nabi ni, kita kena tahu. Bila sebut 25 orang Rasul, bila sebut walaupun kita tak hafal, kita tahu. Jangan tahu supaya budak-budak. Budak kan nasyid Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Lepas tu, kita tanya. Zulkifli Nabi ke tak? Sekejap. Dia ulang balik. Jumpa ada Zulkifli. Tu tak sah gitu tu. Sebab dia bilang dulu. Dia bilang, ada Zulkifli. Ya Nabi-Nabi. Dia naknya bila kita sebut Zulkifli, ya Nabi. Kalau budak-budak tadika, kalau tadika Raja 1, kita tanya, contoh tanya, Ilyas ni Nabi ke tak? Dia pun tak tahu. Dia pun nasyid daripada awal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh tu bilik. Ilyas, Nabi-Nabi. Tu tak sah gitu tu. Tu tak sah tu. Sebab ingat-ingat hafal. Itu antaranya. Ni antara kita tahulah. Antara beriman. Pertama sekali kita dah sebut tadi. Beriman dengan Allah. Beriman dengan malaikat. Beriman dengan kitab. Dan juga beriman dengan Rasul. Dan insyaAllah kita akan sambung nanti. Iaitu beriman dengan yang kelimanya. Iaitu kita kelima wajib percaya kita dengan hari yang kemudian dan barang yang bergantung dengan dia, iaitu hari kemudian, iaitu hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat. Sebut akhirat ni kan sebut akhirat, yaumul akhir. Dia baca gitu. Kalau tak ada ya, kita sebut yaumul akhir. Tamu kalau ada huruf ya, kita panggil yaumul akhir. Dia biasa gitu dia sebut. Akhir kita bila? Akhir hidup kita adalah dengan kematian. Akhirlah hari. Akhir yang sebenar adalah bila ditiup sangkakala pertama. Tak ada dah hari. Hari lain pula. InsyaAllah kita sambung pada malam berikutnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil. Rabbi zidna ilma wa imana yaqina warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.